Salam semua. Kami dari Alpha Performance. Okey. Dah dari pagi tadi kita dah buat video ya. Mengatakan nak tukar upgrade brake depan dan belakang. Ini hasil dia. Dari drum kita dah ganti ke disc. Belakang dah siap. Tengok ya, handbrake fungsi ya, handbrake. Okey. Handbrake fungsi seperti biasa. Depan kita dah masukkan AP Racing ya. Depan kita dah masuk AP Racing. Kereta Singapura pun ada datang sini, bos. Ini lagi dari Singapura ni. Singapura ah. Daripada Singapura. Tengok ya. Ini depan pun dah siap. Pasang semua komplit. Okey, tak tambah apa-apa ya. Tengok ah, skru panjang semua tak ada. Okey. Kita AP Racing dah siap. Warna merah depan belakang. Kereta pun warna merah. Dan lagi satu. Kereta dah cantik. Ni abang dah start mula raya warna ni. Dah start mula raya dah. Dia dari rim warna hitam. Abang ni minta warna kuning. Kita pun dah siap cat warna kuning ya. Oh, sport rim pun boleh cat juga Ya, di sini kita boleh cat biker rim, spray rim, ketuk, welding semua kita boleh ya. Powder coating pun boleh. Powder coating pun boleh. Okey, ini kita punya hasil. Kita dah siap cat semua. Kita nak pasang. Kita mau pasang, kita test drive kereta ni. Oh, okey. Okey. Asal dia begini ya, drum ya. Asal dia brake drum Drum dengan brake shoe ya. Asal dia drum dengan brake shoe macam ni. Tunjukkan dengan ya, asal dia begini ya, kecil ya. Sekarang masuk diff. Masuk diff. Lagi smart ah. Okey, hasil kerja kita pun boleh nampak kerja kemas ah. Okey, handbrake semua kita dah ikat kemas. Handbrake semua dah cantik. Tapi handbrake ini akan fungsi seperti biasa Fungsi seperti biasa. Dan ini Subaru daripada Singapura. Daripada Singapura. Dia datang buat apa, bos? Nak masuk upgrade. Masuk untuk upgrade brake, tapi untuk rim saiz 17 kita hanya boleh bagi yang terbaik F50 Brembo sahaja. F50 Brembo sahaja. Okey, kita masih dalam proses buat ukuran Nanti dah siap semua, kita akan upload lagi gambar dan video. Okay. Sekian, terima kasih apa-apa. Lepas tu yang Brembo mana lagi kita boleh tengok bang? Kalau contoh nak upgrade Brembo. Okey, kalau nak siap-siap lagi, original copy pun kita ada. Original pun ada. Yang ni Toyota Wish ya, tengah pasang bus lah. Ini 18Z. 18Z ada. 18Z. Okey, yang sini Wheelwood ada original. Wheelwood original ada Wheelwood. Oh, Wheelwood original ada. Untuk kereta kecil macam Kenari, Kelisa, itu Honda handbox. Handbox semua boleh Honda lah. handbox semua boleh ya. Honda handbox boleh. Nah, original. Oh, cantik. Brembo. Ini sudah republish sudah republish. Ini sama macam tadi juga 9 juga. Kita test tengok 9 boleh ah. Okey. Ini kereta ni pun bermasalah langgar lubang bunyi juga. Bunyi juga. Okay. Oh, tengok ya. Toyota Wish Sekarang di apa-apa kita dah tersedia. Bus Wind impact yang kita selalu cakap wind impact. Inilah wind impact hasil pump nanti. Hasil pump dia cantik. Okey, ini kita nak tukar engine mounting. Tak keras ke bus ni warna merah ni? Ya, tak keras. Jom kita tengok dia hasil. Janji kena beli brand Wind Impact. Ya, jangan beli PU Okey. Jom. Sebab warna dia sama. Tapi PU dia keras lah. Keras. Ini fleksibel kita punya. Oh, Wind impact dia fleksibel Full rubber tu fleksibel. Okey. Untuk pengguna Honda kita sudah ada, Toyota sudah ada, Nissan sudah ada. Okey, untuk HFD kita sudah ada. Ini OEM OEM. Ini kita punya full rubber. Jom kita tengok bandingan. Perbandingan. 1 2 3. Oh, yang biasa punya dia main dia lagi longgar. banyak. Dia tak ada macam ketepatan dia yang padu punya tak ada. Bukan tak boleh pakai, boleh pakai. Ketepatan ini 100% takkan dapat. Yang nak sedap tu tak ada lah. Yang nak sedap itu, nak sedap, nak padu, handling bagus. Ini kita yang mustahil. Wind impact ini dah boleh bagi. Janji kena beli Wind Impact
pack. Racing boost. Dan juga harus datang ke FR Performance. FRA Performance. Okey. Jom. Okey, Untuk lagi untuk brake baru kita ada. Untuk brake baru pun ada. Okey, Brembo warna biru, warna silver, original Republic semua kita ada. Tak perlu risau. Anda nak macam mana, kita boleh bagi. Oh, kita nak tengok kereta tu dia dah pasang rem. Okey. Jom. Dia pergi cat rem warna kuning, pasang AP Racing, upgrade brake disc, brake drum kepada brake disc. Oi. Dah pasang dah. Macam mana ni warna padu? Macam mana? Bagus. Oh, cantik. Ini hasil dia. Kereta simple, warna merah. Dia punya emblem semua dah buat warna hitam, handle semua warna hitam. Stiker pun warna hitam. Rim warna kuning. Memang padu lah. Padu. Memang padu. Untuk sesiapa yang dah pakai macam ni, boleh datang saja. Yang Jom. Myvi ni bang. Myvi pun sama, sudah. Dari tadi saya dah bagi tahu . Dulu pun dia dah upgrade tapi dia nak bagi lagi padu. Oh, sebab dia nak Maksudnya turbo . pasang turbo. Asal dia single port. Sekarang kita bagi dia twin port. Twin port Twin port. Okey, tu twin port. Tengok di map PC dia, tak ada longgar. Tak perlu pakai center kun Tak perlu. Janji Fitment. kena datang dekat Okey, FRA asal dia ni longgar. Performance. Asal dia ni longgar, nampak dia dah Okey. pakai. Kita tak perlu . Nampak jelas . Nampak jelas. Dan kita punya hasil kerja pun bagus, tak ada Okey. apa-apalah. Ni belakang. Belakang pun dari dulu pun dia dah pakai tapi Upgrade lagi besar upgrade lagi sebelanci. padu, lagi besar. Buat apa? Bila masa engine turbo horsepower tinggi, kecengkaman brake itu akan kurang. So, kita recommend customer gantikan sistem. Okey, Dia pun selain padu. tu minyak Servo hitam. booster. Dia main servo booster asal ini. Oh, Single kecil layer. je, single layer. Sekarang kita mau masuk Double layer. Ini pun tengah pemasangan Tengah pasangan ni tengah pasang pasang. double layer ni. double layer. Oh, cantik. Kita ambil Honda jugalah ini. Honda juga yang ni. Honda juga. Dan kita dah ada stok baru Cuma Honda untuk Honda, pengguna-pengguna Honda. Spoon nak ada. main brake caliper spoon, jom kita dah ada. Spoon caliper pun Kita ada. dah ada, tak perlu risau. Spoon Okay, spoon caliper ni. Okey. Semua ada set baru. Tak perlu risau. Dan banyak lagi set. Lepas tu yang nak tukar minyak hitam bang. Nak tukar minyak hitam. Okey. Kita bermula daripada Idemitsu . Kita ada fully synthetic, mineral, semi synthetic. Dan juga kita ada daripada Duki Moly, kita ambil ada 5 liter. Kenderian pakai 5 liter engine oil pun kita dah ada . Manol, Duki Moly, Idemitsu, Petronas, Mercedes, Pro X1 4x4. Okey bang, yang mana nak datang boleh telefon nombor 014 600 3839. Apa-apa tak perlu booking, walk in terus saja ke FR Performance. Kami sedia bantu anda. Sekian, terima kasih.